Ceramah sampai 4-5 kali seminggu, tiap-tiap minggu, bukan kerja sia-sia ke? Malam ini Selasa 18 Ogos bersama akan memulakan ceramah terak yang pertama di Selangor. Jadi jumpa saya, Saudara Nick, Saudara Wong Chen dan penggerak-penggerak bersama yang lain di Padang Desa Mentari Blok 5 bermula jam 8.30 malam. Bersama telah susun jadual supaya tiap-tiap minggu ada 4 hingga 5 ceramah di merata tempat. Dari Melaka ke Selangor, Kuala Lumpur dan kita mula bergerak ke negeri-negeri yang lain juga. Tiap-tiap minggu juga kami turun berjumpa ahli-ahli bersama di kawasan-kawasan parlimen di seluruh negara yang ahlinya makin bertambah setiap hari. Dan pada hujung minggu, kami bergerak ke kampung-kampung, kawasan perumahan untuk kenduri bersama. Selain daripada aktiviti-aktiviti lain yang digerakkan oleh ahli-ahli. Ada yang bersukan, bergotong royong, forum bersama di Ibu Pejabat untuk mengupas isu-isu rakyat. Ahli bersama pun rancak memperkenalkan bersama setiap minggu melalui kaunter bersama, ziarah bersama ke rumah-rumah dan sebagainya. Ada netizen yang ejek kata ini semua kerja sia-sia sebab ceramah tiap-tiap malam pun bukan orang nak sokong bersama pun. Bersama dibina untuk membawa suara rakyat dan lumrah manusia ini, awalnya mereka belum kenal jadi belum cintalah. Lama-lama lebih ramai yang berminat, maka lebih ramai insya-Allah akan terbuka hati menyokong bersama. Dulu-dulu pun inilah proses yang dilalui oleh mana-mana parti. Kalau nak bertahan lama, perlu bina asas yang kukuh dari bawah, iaitu mendekati rakyat biasa, bukannya berunding di belakang rakyat berebut jawatan dan kerusi. Jadi kalau ada yang berkelapangan, jumpa saya, Nick dan kancil-kancil lain seperti berikut. Selasa 18 Ogos 8.30 malam, ceramah terak kancil di Padang Desa Mentari Blok 5. Jumaat 21 Ogos 8.30 malam, jelajah kancil Kedah di YV Event House di Taman Lobak Indah, Lunas, Kedah. Ahad 23 Ogos bermula jam 10 pagi, kenduri bersama Melaka siri kedua di Lot 3206 Batu 5 Suku, Jalan Kampung Bukit Rambai, Ahad 23 Ogos 9 malam, ceramah terak kancil di Sungai Udang, hadapan Masjid Tun Abdul Ghaffar Baba, Batu 11/5 Sungai Udang. Selasa 25 Ogos bermula jam 10 pagi, sehari bersama Lembah Pantai di IWK Eco Park di Pantai Dalam. Kepada orang ramai boleh daftarkan kehadiran di bersama.org, klik acara dan pilih acara yang ingin disertai, dan kepada ahli bersama boleh sertai di community.bersama.org ataupun aplikasi Kancil. Sesuatu kerja yang mencari kebaikan itu tidak akan sia-sia kerana manfaat akan dirasai oleh orang selepas kita.